Okey. Baik, so kita dah belajar bahawa bab 3 pentadbiran negeri-negeri Melayu bersekutu. Okey, bagaimana bab ini sebenarnya terbahagi kepada 4 subtopik sahaja, iaitu bermula dengan okey Putri, bagus. So kekayaan hasil bumi seperti biji timah dan emas di negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Kemudian, bagaimana berlaku perluasan kuasa British di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Dan apabila British mendapat keempat-empat negeri itu, maka digabungkan dan dibentuk Negeri Melayu Bersekutu. Dan diperkenalkanlah pentadbiran negeri-negeri Melayu Bersekutu. Itu je. Empat subtopik yang sebenarnya mudah je sebenarnya. Tapi ramai yang kata, cikgu nak ingat tu susah cikgu. Kan? Tak susah pun sebenarnya. Tak percaya? Jom kita buat latihan. Okey. So kita terus buat latihan, tak payah tunggu-tunggulah. Kita terus buat latihan bermula dengan soalan-soalan objektif. Okey, soalan-soalan objektif. Nak tunggu juga Takif? Tunggulah kau. Okey. So kita lihat untuk latihan, iaitu soalan objektif. Mana pula soalan dia tu ya? Okey. So, inilah dia soalan dia. So, kita bermula dengan, kita dah bincangkan ke? Belum lagi kan? Okay, kita belum bincangkan soalan ini. Baik. Nak tak untuk cikgu assign setiap soalan ini, iaitu sebanyak, okey, 15 soalan, 20 soalan, 21, 23. 23 soalan, 22 soalan. Cikgu assign kepada setiap pelajar. Satu pelajar seorang untuk bacakan dan beri jawapan. Okey? Boleh eh? Boleh, boleh. Right. Eh, Ya. yang 8 9 lebih tu buat yang bahagian B. Ya betul. Bagus. Dah tentu punya takif kena. Confirmnya. Okey, baik. Okey, kita lihat soalan nombor 1. Okey, sila dengar betul-betul eh. Okey, cikgu berikan assign untuk pelajar-pelajar nombor-nombor soalan. So, kamu dengar betul-betul. Okey. Cikgu saya tak ada buku. Tak apa. Kamu based on apa yang cikgu ajar ni. Okey, based on soalan yang cikgu paparkan, kamu baca dan berikan jawapan saja. Boleh Syad eh? Okey, nanti cikgu akan take note. Kamu belum dapat, kamu baru masuk kan Syad? Sebab itu, yes. So, it's okay. It's okay. Don't worry. Baik, so kita lihat. Okey. Baik. So, kita mulakan dengan, okey, so yang pertama, okey, nombor 1, kita mula daripada belakang lah. Kita mula daripada belakang boleh? Cik mula daripada depan je. So kita mula daripada belakang. Yang pertama iaitu Boleh kita tengah lah cikgu. kita mulakan yang pertama iaitu Yuvisha. Nombor 1 Yuvisha. Nombor 2 iaitu Rifki Aidin. Nombor 2 Rifki Aidin. Nombor 3 Ryan. Bukan Aiman Ryan Ryan. Nombor 3 Ryan. Confused. Bukan. Nombor 4 Putri Erdina. Nombor 4 Putri Erdina. Okey, bagus Ryan. Nombor 5 iaitu Nia. Nombor 5 Nia. Okey. Kemudian nombor 6. Nombor 6 ialah Nadine. Nombor 6 Nadine. Nombor 7 iaitu siapa nama Muhammad Rozi Ismail ni? Boleh ke? Yang mungkin menggunakan nama bapa boleh? Okey. So yang menggunakan nama Muhammad Rozi Ismail ni nanti bagi tahu cikgu ya nama kamu. Mungkin kamu tak tukar nama dekat Zoom tu. Baik, nombor 8 Marsha Alisha. Nombor 8 Marsha Alisha. Take note eh. Baik. Nombor 9. Okey, Leong Ming Hao. Okey, Ming Hao. Nombor 9. Okey, nombor 10 iaitu Kavinesh. 10 Kavinesh. Nombor 11 iaitu Jairus Ui. Jairus nombor 11. Nombor 12 iaitu Irdina. Irdina nombor 12.
Okey. Dan nombor 13. Nombor 13 ialah Iman Arisa. 13 Iman Arisa. Dan juga yang ke-14 ialah Fatihah. 14 Fatihah. Okey. Dan juga 15. 15 ialah Faiha. Faiha 15 eh. Faiha 15. Dan juga yang ke-16 ialah Diana. 16 Diana. Okey, dan 17 ialah Darwish. 17 Darwish. Okey, dan juga 18 ialah okey, iaitu Captain Izul. 18 Captain Izul. Nak juga Captain tu ya. 18. 19. 19 ialah bukan Takif. 19 bukan Takif. Maknanya Takif lah tu. Okay, 19 bukan Takif. Dan 20 Azizul. 20 Azizul. Okay, dan 21 Aiman Ryan Gaming. Nak juga mention gaming ya. 21 Aiman Ryan Gaming. Dan okay, ya betul. Dan 22 ialah Arisa Amani. Okey. So cukup 22 orang. Durba tu apa? Durbar tu mesyuarat. Durbar tu ialah mesyuarat raja-raja. Okey. Baik, kita mulakan dengan soalan pertama iaitu soalan yang akan dibacakan oleh alamak Yuvisha. Yuvisha ada Yuvisha? Okey, sebab Yuvisha terputus ni. Okey, Yuvisha terputus. Okey, nombor satu ni cikgu serahkan uh, Afiq. Afiq, ini buku bab 3, bab 3. Buku bab 3. Okey, so kita serahkan soalan nombor satu kepada siapa ya? Okey, kepada Adib Husaini lah. Untuk sementara waktu. Adib boleh tak tolong bacakan? Adib Husaini. Boleh. Nombor satu Adib Husaini, silakan. Apakah kekayaan hasil bumi Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang yang menarik minat British menguasai negara kita? Ya. Biji timah, biji besi. Biji timah, biji besi. Are you sure? Yakin ke? Biji timah dan emas. Biji timah dan emas. Okey, hati-hati. Okey. Baik, terima kasih Adik Husaini. Ya, nombor satu jawapan dia betul iaitu okey, B satu dan satu dan 4. Ya, ingat kekayaan hasil bumi ini sebenarnya adalah merujuk pada biji timah dan juga emas. Okey. Baik, cikgu saya nombor berapa tadi? Tak tahu. Cikgu dah mention tadi. Takif tadi nombor berapa Takif? Nombor 18 ya Takif. 19 kot cikgu. 19. Maknanya kalau 18 tu Izul lah. Okay. Sebab dia sebelum Takif. 17 lah, 17. Okey, nombor 2. Nombor 2 kita teruskan dengan Rifki Aidin. Silakan Rifki. Okey, cikgu saya tak ada mic. Saya jawab Long Jaafar. Okey. So kita baca dulu. Pada 28 Februari 1850, Paduka Sri Sultan Sahabudin Aisyah telah menganugerahkan daerah Larut kepada seorang tokoh untuk melombong bijih timah. Siapakah tokoh tersebut? Tokoh tersebut ialah Long Jaafar. Long Jaafar, kata Rifki Aidin. Jawapannya, ya betul. Betul Rifki Aidin. Bagus. Memang jawapannya Long Jaafar. Thank you so much. Baik. Jaafar panjang. Okey, nombor 3. Okey, kita teruskan nombor 3 iaitu siapa? Iaitu um, Ryan. Ya, silakan Ryan. Okey, apakah tujuan pembinaan kota Belanda di Pulau Pangkur? So, jawapannya ialah A. Gedung menyimpan bijih timah. Ya, betul Ryan. Thank you so much. Bagus jawapan tu. Memang kota Belanda, take note kota Belanda ni di Pulau Pangkur tu memang untuk menyimpan bijih timah. Ya. Baik.
Soalan yang keempat kita serahkan kepada Putri Erdina. Antara kawasan penting perlombangan emas di Pahang ialah C. Selinsing dan Raup. Okey, ya, perlombangan emas di Pahang. Okey, kawasan penting ialah Selinsing, yang pasti memang Raup. Raup confirm Raup memang confirm. Dan juga Selinsing. So, jawapannya adalah C. So, 2 dan 3. Ya, betul. Okay, thank you Putri Erdina. Okay, good job. Okay. Baik, soalan seterusnya nombor 5, iaitu kita serahkan kepada Nia. Silakan Nia. Mic rosak. Okey, tak apa. Cikgu bacakan Baik, apakah tujuan campur tangan British di negeri-negeri Melayu? Apa tujuan dia? Okey, so Nia kata jawapan dia adalah B, iaitu untuk mendapatkan bahan mentah untuk kilang mereka. Jawapannya betul. Ya, nombor 5 adalah memang B, untuk mendapatkan bahan mentah. Baik, thank you so much untuk Nia. Kerana telah memberikan jawapan. Baik, soalan yang keenam. Kita tengok soalan yang keenam yang akan dibacakan oleh iaitu Nadine. Nadine. Ya, Silakan Nadine. dialog berikut mungkin berlaku di larut pada pertengahan kurun ke-19. Apakah masalah di larut pada ketika itu? Ya. Di pertuduhan kongsi gelap. Okey. Baik, so dia kata, Ngah Ibrahim kata, saya memerlukan bantuan tuan untuk menyelesaikan masalah di larut. So, apakah masalah di larut itu? So, masalah di larut itu adalah pergaduhan kongsi gelap, Gihin dan juga Haisan. So, thank you so much. Betul. Okay. So, jawapan itu yang diberikan oleh Nadine, betul, jawapannya adalah D. Thank you so much, Nadine. Baik. Soalan yang ketujuh. Okey, kita tengok sini. Dan nombor 7, akan dibacakan oleh iaitu the person yang menggunakan nama Muhammad Rozi Ismail. Boleh bacakan? Nama bapa kamu ni. Senarai berikut Sebelum itu, menunjukkan boleh cikgu tahu nama kamu? Adam. Adam. Okey, baik. Silakan Adam. Senarai berikut menunjukkan raja-raja yang layak menjadi Sultan Perak pada tahun 1871. 1871. Ya. Mengapakah berlaku pertikaian hak untuk menjadi raja di Perak berlaku? Ya. Okey, adakah kerana perkongsian kuasa, perubahan jawatan, pengenalan sistem residen atau sistem pewarisan takhta tidak dipatuhi? So, kenapa jadi berebut berebut jadi raja? Kamu rasa jawapan dia apa? Ya, Adam. A. Perkongsian kuasa. Dam, mana ada raja boleh berkongsi kuasa? Tak, it never happen. It never happen. Okay, you can guess another answer. Okay, you can try another answer. Which one? Tinggal B, C atau D. Yang mana satu? D. B, perubahan jawatan. D. D. Okay, iaitu sistem pewarisan takhta tidak dipatuhi. Maksudnya sistem wariskan takhta, maknanya turunkan takhta kepada yang layak itu is disobey, tidak dipatuhi. So, ini menyebabkan berlaku perebutan. So, memang jawapannya adalah D. Sistem pewarisan takhta tidak dipatuhi. Okay. So, thank you so much untuk Adam. Okay, untuk soalan yang ketujuh. Thank you so much. Baik, soalan yang seterusnya iaitu soalan yang ke-8. Kita serahkan kepada Marsha Alisha. Silakan Marsha.
Raja berikut menunjukkan tokoh-tokoh yang terlibat dalam perlobatan untuk menguasai daerah Kelang. Ya, Apakah alasan Raja Mahadi untuk menguasai daerah tersebut? ya, B. Mewarisi tempat ayah andanya. ya. Apakah alasan? What's the reason Raja Mahadi ni dia nak take over Kelang tu? Kerana dia kata, okay, this place was my father's place. So it should belongs to me. Because I'm his son. So, dia kata alasan dia, dia nak mewarisi tempat ayahandanya dulu. Iaitu Kelang is his father's place dulu. Jadi, so jawapannya adalah B. So, betul jawapan yang diberikan oleh Marsha Alisha. Thank you so much, okay, untuk soalan nombor 8 ini. Baik. So, itu soalan nombor 8. Soalan nombor 9. Okay, kita persilakan Leong Meng Hao. Silakan Meng Hao. Ya. Jadwal berikut berkaitan dengan peristiwa yang berlaku di Selangor pada kurun ke-19. Ya. Tahun 1873, serangan ke atas kapal dagang British di Kuala Langat. Ya. Apakah kesan daripada peristiwa berikut? Ya. Menerima perlindungan British. Okey. Baik. So, jadual berikut berkaitan dengan peristiwa yang berlaku di Selangor pada kurun ke-19. So, serangan ke atas kapal dagang British. Apakah kesan daripada peristiwa berikut? Iaitu, okey, kesannya di menerima perlindungan British. Betul, Meng Hao. Ya, betul. Baik. So, sebelum kita teruskan, baik, cikgu suka nak menjawab soalan dia macam ni. Baik. Ada pelajar kata, cikgu, saya nak just cakap lah kan. Okey, Raja Mahadi tu ada point. Sebab itu kan tempat bapak dia. Kan? Jadi, bapak dia dulu memerintah Kelang. So, Raja Mahadi ada point untuk dia pertahankan tanah itu sebab itu kawasan itu tempat tu bapak dia dulu jaga. Baik. Sebenarnya, kalau dulu tempat tu bapak dia jaga, okey, kalau bapak dia tu memiliki kawasan tanah tu bapak dia punya, then it's okay untuk mewarisi kepada Raja Mahadi. Tetapi, okey, tempat itu, Kelang itu bukan bapak dia punya, bukan bapak dia punya. Tapi, bapak dia pernah memerintah di situ. Jadi, okey, itu kalau memerintah tak bolehlah diwarisi. Contoh macam ni. Contoh macam ni. Katakanlah cikgu ni banyak duit. Cikgu beli satu Subang Jaya. Semua rumah-rumah ni, okey, cikgu beli satu Subang Jaya. So, kemudian bila cikgu tak ada, anak cikgu boleh tak take over tanah Subang Jaya ni? Boleh tak? Boleh. Baik. Tetapi, beza tak kalau cikgu dulu, okey, cikgu sekarang ni, okey, menjadi ahli parlimen. Cikgu mentadbir kawasan Subang Jaya. So, semua orang undi cikgu. So, cikgu bawa hal Subang Jaya ke parlimen. Oh, saya punya kawasan Subang Jaya yang saya tadbir ini, okey, telah pun banjir dan sebagainya. Okey, itu cikgu mentadbir. Tetapi, apabila cikgu dah tua, dah tak ada nanti, boleh tak anak cikgu ganti tempat cikgu untuk take over jaga kawasan Subang Jaya? Boleh ke tak boleh? Anak murid pun. Tak boleh sebenarnya. Sebab, tak boleh. Sebab apa tahu? Sebab penduduk-penduduk sini, mereka ada buat pilihan. Okey. So, dah Cikgu Rafi dah tak ada. Sekarang kita pilih orang lain lah. Orang kata, oh tu anak dia ada. Kita boleh pilih orang lain. Sebab kawasan Subang Jaya ini is not belong to Cikgu Rafi. Cikgu Rafi dulu hanyalah manage sahaja. Uruskan sahaja. So, bila dah tak ada, so orang lain boleh take over untuk jaga this area. Bukan own this area. Itu kamu kena faham. Beza manage and own. So, bapa Raja Mahdi tu dulu adalah dia manage. Bukan own Kelang. Sebab itu Raja Mahdi, dia tak boleh sebenarnya. Saya nak beli rumah cikgu. Okay, saya nak beli rumah cikgu. Alah, duit raya pun minta, lagi nak beli. Okey, baik, seterusnya.
Okey. Apa dah, duit raya pun minta. Okey, baik, seterusnya. Kita pergi kepada soalan yang ke-10. Okey, iaitu Kavinesh. Ya, silakan Kavinesh. Soalan yang ke-10. Ah, ya Kavinesh. Okey, ada tak Kavinesh? Kavinesh ada? Ah, ada ke tak ada Kavinesh ni? Sudah. Ha. Ayo. Kavinesh tak ada dalam kelas. Ayo. Ah, Kavinesh. Ha. Kavinesh ada? Ah, ah. Ada ke tak ada ini? Apa pasal senyap saja? Mana ini Kavinesh? Kavinesh ada dua. Ha, Kavinesh ada dua. Mana Kavinesh ni? Cepat Kavinesh nombor 10. Ya, cikgu. Silakan nombor 10. Persengketaan Datuk Kelana dengan Datuk Bandar telah menyebabkan British campur tangan di Sungai Ujong. Okey. Apakah pembesar tersebut bersengkata? Ah, D. Percanggahan Undang-Undang Adat. wow. Persengketaan. Apa itu persengketaan? Pergaduhan. Datuk Kelana dengan Datuk Bandar menyebabkan campur tangan di Sungai Ujong, iaitu Negeri Sembilan. Why pembesar ini bersengketa? Adakah percanggahan? Percanggahan means perlanggaran undang-undang adat. Is there anything about undang-undang adat yang kita belajar dalam bab 3 ni? Ada ke? In the chat. No, I don't think so kan. Ada tak? Tak ada kan? Baik. So, most probably D is not the answer. Baik. So, antara A, B dengan C. Which one? Tengok satu-satu. Pertikaian sempadan daerah, perebutan hak mengutip cukai, penguasaan kawasan pertanian. So, which one? Kalau kamu tak tahu, gunakan teknik tembak. Kalau tak ingat guna teknik tembak, ini cikgu nak ajar. Ramai, ni pelajar-pelajar dah tahu dah ni. Takif dah tahu, semua dah tahu. Cara-cara teknik tembak. Macam ni Kavinesh. Mari cikgu ajar. Baik. So, mula-mula tadi. Fahami soalan. Persengketaan Datuk Kelana dengan Datuk Bandar telah menyebabkan British campur tangan di Sungai Ujong. Take note, ini Sungai Ujong. Mengapa pembesar bersengketa? Mengapa pembesar bergaduh? Kemudian kamu baca, dan kamu akan tengok. Teknik tembak, dua jawapan yang pertama yang salah, kamu buang. Cari dua jawapan yang salah. Kita tengok tadi. D, percanggahan undang-undang adat. Ini kita potong, kita buang. Baik, satu lagi. Mana jawapan satu lagi yang kamu nak buang? Antara A, B dengan C. Bagi tahu cikgu. Antara A, B dengan C, mana yang kamu nak buang? Ya. Yang lain-lain. Boleh tak bantu cikgu? Kavinesh dan yang lain-lain. A. B. Baik. So, kita nak buang A. Pertikaian sempadan daerah. Tak dengar pun tentang pertikaian sempadan daerah. Kita nak buang yang ini. Tak pernah dengar kan? Buang So, C. baik. So, tinggal B dengan C. So, di antara B dengan C, yang mana lebih salah? C. Ingat yang mana lebih salah? Yang lebih salah adalah, kita baca C. balik perebutan hak mengutip cukai, Secara penguasaan kawasan pertanian. Ingat kalau kita fikir balik, kawasan pertanian, Sungai Ujong bukan biji timah ke? Kalau biji timah bukan pertanian. Itu pelombongan. Ya. Itu perlombongan kan? So, kita boleh buang yang C. Dan kita nak tembak jawapan yang tinggal. Apa jawapan yang tinggal? Jawapan tinggal adalah B. B. So, kita tembak yang ini. Ya je cikgu B. Iyalah. Dalil cikgu, dalil. Dalilnya. Dalil yang jawapan dia B. Dalil jawapan B. Sebabkan diorang berebut mengutip cukai di kawasan Sungai Linggi. Tak ingat?
Ingat, guys, sekejap sebelum tu. Ingat lagi tak tentang Datuk Kelana dengan Datuk Bandar ni? Korang ingat lagi tak cerita dia? Ingat lagi ke tak ingat lagi? Ingat lagi ke tak? Azizul ingat. Sikit. Tidak. Okey. Saya nak dalih. Saya ingat. Korang ni kan, selagi cikgu tak lukis, lagi tu korang tak ingat. Okey. Baik. Cikgu lukis nak. Cikgu lukis Okey. Cikgu lukis okey. Baik. Okey. Cikgu lukis. Sebab nak membantu kamu faham. Baik. Kisah di Sungai Ujong. Cikgu buat short form saja. Kisah di Sungai Ujong. Sebenarnya apa yang berlaku? Baik, Sungai Ujong tu sebenarnya adalah satu kawasan di Negeri Sembilan. Dia macam ni. Okey, dan ini adalah kawasan, kita kata ini kawasan di Negeri Sembilan lah. Okey, di Negeri Sembilan. Baik, so di kawasan ini ada satu kawasan, okey, iaitu ini adalah kita kata sebagai Sungai Ujong. Okey, baik. Korang tak perlu lukis ini untuk faham je. Baik, Sungai Ujong. Sungai Ujong ni, dia ada banyak kawasan lombong biji timah. Satu kat sini, satu kat sini, satu kat sini, satu kat sini. Dia banyak kawasan lombong biji timah. Baik, so lombong biji memang banyak. Jadi, oleh sebab itu, okey, banyak perlombongan dilakukan. Maka, untuk pengetahuan kamu, okey, mereka hantar, okey, biji timah ini semua, mereka hantar menaiki sampan. So, dia akan melalui sungai. Sungai lalu ni, sampailah ke sini. Sungai apa? Ini adalah Sungai Linggi. Sungai Linggi. Jadi, okey, di Sungai Linggi inilah okey terdapatnya satu kawasan yang mereka buat untuk kutip. Dia buat kat tepi tu dia buat macam tol. Untuk apa? Okey, ada kerja-kerja kutip cukai dari okey dari sampan yang bawa biji timah. Okey, ya, daripada sampan, daripada perahu yang bawa biji timah. Jadi, untuk pengetahuan kamu, di sinilah kawasan inilah sebenarnya telah direbut, ya, telah direbut kawasan ini menjadi rebutan. Okey, rebutan siapa? Iaitu Datuk Kelana dan juga Datuk Shah Bandar. Nampak tak? Itu sebenarnya berlaku perebutan. Okey, untuk menguasai kutipan cukai di Sungai Linggi. Baik. So, apa yang berlaku ialah British bantu siapa? British datang, dia bantu Datuk Kelana. Bila dia datang, British bantu Datuk Kelana, maka Datuk Shah Bandar pun kalah. Datuk Shah Bandar kalah. Bila Datuk Shah Bandar kalah, okey, Datuk Kelana ini telah pun iaitu diberi kawasan Sungai Ujong. Okey, untuk dia menjaga. So, Datuk Kelana jaga Sungai Ujong. Habis tu, British buat apa? British telah dapat kuasa untuk kutip cukai. Tak pasal-pasal British yang dapat kawasan itu. Now, you understand or not? Sekarang faham ke tidak? Dasar kau bakal. Yeah. Baik, sekarang faham ke tidak? Very simple punya cerita. Sudah Good, bagus Jairus. Is a very simple punya cerita. So cikgu harap kamu boleh faham dengan penerangan itu. Okey. Sampai saya lukis sekali dalam buku nota.
Kan? Okey. Jom kita brief. Lepaskanlah. Okey, lepaskanlah dia pergi mana? Datuk Shah Bandar lepaskanlah dia keluar, dia pergi ke Johor. Datuk Shah Bandar keluar pergi Johor. Kita brief kat Datuk Kelana. Baik. So, okey, inilah dia yang berlaku. Okey. Baik. Boleh faham ya? Oh, Sebab cikgu tahu. Kalau baca nota tak faham. Kalau melukis tu lagi faham. cikgu, Ya. Yeah. raja dia mengetuai adat istiadat tak? Ya, raja ialah ketua adat istiadat. Betul. Okey. Baik. So, itulah dia soalan nombor 10. Thank you so much. Okey. Dan jangan risau, yang tadi tu, yang cikgu lukis tadi tu, cikgu akan sharekan dalam grup WhatsApp sekejap lagi. Lepas habis kelas. Okey. Supaya kamu semua dapat. Okey, baik. So, soalan seterusnya kita pergi kepada tadi. Soalan kita berikan kepada Jairus. Kan? Kak Vinesh ke Jairus? Kak Vinesh okey. So, nombor 11 Jairus silakan. Apakah yang memberi peluang kepada British untuk meluaskan pengaruhnya di Pahang pada abad ke-19? Ke-19. Okey, ya Jairus. D. Peristiwa pembunuhan Goh Hoi Hui. di perkarangan istana. Okey. Apakah yang memberi peluang kepada British untuk meluaskan pengaruhnya di Pahang? Keywords dia adalah Pahang. Maka kita tahu di Pahang ialah peristiwa pembunuhan Goh Hui di perkarangan istana. Thank you so much untuk Jairus. Tapi frankly speaking, Jairus, cikgu mula-mula terkejut dengan suara kamu. I thought you punya vocal, you punya voice tu macam your father tau. Macam besarnya. Kan? Jadi dia tak macam Takif. Takif walaupun suara dia dah badan besar, tapi suara masih lagi macam kindergarten. So, Cikgu, ya. jangan cakap pasal cikgu. Nampak? Nampak? Kan? Okey, baik. So, soalan seterusnya. Okey, thank you, Tak apa, Jairus. cikgu. Tunggu dia. Tunggu. Okey, nombor 11. Okey, nombor 12. Okey, kita silakan terus kepada Irdina. Silakan Irdina. Maklumat berikut adalah syarat perjanjian Pangkor yang didatangi pada tahun 1824. Ya. Raja Abdullah diiktiraf sebagai Sultan. Sultan menerima seorang residen. Apakah Ya. kesan perjanjian tersebut? Ya. A. British menguasai pentadbiran negeri. Thank you so much. Okey, syarat perjanjian Pangkor, Raja Abdullah diiktiraf sebagai Sultan, Sultan menerima seorang residen, maka kesan perjanjian itu adalah A. British menguasai pentadbiran negeri. Jawapannya adalah A. Thank you so much kepada Irdina. Cikgu, Ya. saya jawab salah yang 12. Kenapa salah? Kau jawab apa? Saya jawab D. Negeri-negeri Melayu Bersekutu dibentuk. Apa dah. Lain. Salah tu. Baik. First impression cakap D. First impression cakap suka hati kau je. Okey, baik. Soalan seterusnya. Okey, Iman Arisan. Silakan Iman. Okey, untuk soalan 13. Sekejap. Ya. Sekejap. 12 dia, cikgu. Jadual berikut merujuk kepada masalah yang membuka peluang campur tangan British di negeri-negeri Melayu pada kurun ke-19. Ya. D. Okey, iaitu Perak. Apakah okey. Masalah di Perak iaitu ABCD? D. D. Pertikaian hak kutipan cukai. Pertikaian hak kutipan cukai. Iaitu, cuba tengok okey, masalah di X. X tu di mana? Di negeri Perak. Are you sure it's about pertikaian hak kutipan cukai? Are you sure? Betul ke kat Perak ada pasal kutipan cukai ke yang menyebabkan berlaku campur tangan ni? Are you sure? Okay. Is that your first impression ataupun itu sebenarnya kamu dah ada jawapan lain tapi kamu rasa nak jawab yang itu? Ada jawapan lain. Okay, apa jawapan asalnya? B. Perebutan tahta? No. Okay. So, kamu mula-mula choose B.
tetapi kemudian kamu tak yakin and then kamu choose D, betul? Okay, baik. You know what? That's what I call, okay, you must believe at your first impression. What is your first impression tadi? B, Yang B B. kan? Ah. Perebutan tahta kan? You know what? That first impression is correct. First impression tu correct. Tapi Oh. tapi kenapa kamu tukar kepada D? Sebab kamu ada rasa macam apa tau? Ish, kalau salah macam mana? Kalau salah macam mana? Okay. So di sini cikgu pesan kepada semua pelajar. Ingat teknik ni. Iaitu please believe to your first impression. First impression. Sebab first impression tu kebiasaannya betul. Kebiasaannya betul. Ya betul. Tak percaya tanya Takif. Ya. First impression saya sudahlah tu Takif. Okay. So sebenarnya ya betul. Okay. Kita analyse. Bagaimana Iman Arisa jadi macam tu? Okay, kita analyse balik. Okay. Baik. Dia kata apa? Mula-mula dia dah baca. Dia kata jawapan memang B. Tetapi bila dia baca lagi, dia rasa macam D pun iyalah. So, dia tak yakin dengan jawapan B. So, dia choose D. Whereby, sebenarnya jawapan yang betul memang B. Baik. Kenapa boleh jadi macam tu? Bukan tak yakin cikgu. Ya. Tak juga Baik. tu. Ya. Cuai. Bukan. Macam Bukan cuai. Sebenarnya macam ni. Okey. Dia rasa macam, ni betul. Macam ni pun betul ke? cek. Was-was. Dia was-was. Dia sebenarnya macam ni. Okey. Let me tell you. Bukan. Bukan Takif. Sebenarnya macam ni. Let me tell you the science. The science of answering. The technique answering. Answering technique. Dia sebenarnya macam ni. Bila kamu baca soalan tadi, kemudian kamu baca pilihan jawapan, sebenarnya otak kamu dah ada facts tu tau. Dah ada fakta tu. Kemudian bila kamu baca kan, otak kamu terus jawab, oh jawapan dia B. Tapi kamu tak yakin. Sebab itu jawapan daripada otak, bukan jawapan daripada hati. Hati kamu pula kata, iya ke? Hati pula kamu baca, hati kamu baca kan. Oh, jawapan dia D lah. Itu hati. Itu hati. Yes. So, sekarang ni, yang mana kamu nak percaya? Yang di hati ke atau yang di fikiran? Which one kamu nak believe? Fikiran lah. Yang kamu kena percaya ialah di fikiran. Why? Sebab all the facts simpan di sini. Bukan di sini. Betul tak? Cik ke? The facts tu simpan kat sini. Bukan kat sini. Ya, Aiman? Nak jawab guna otak. Jangan guna hati kan? Jangan guna hati. Guna fakta. Jangan guna emosi. Cik, hati tahu apa cik? Hati tahu apa? Hati tu tahu emosi. Marah, gembira, suka. Kan? Tak, tapi cikgu Malaysia di hati. Apa kena mengendanya tiba-tiba Malaysia di hati? Kamu ni. Cikgu, cinta negara kita orang lagi besar daripada kita orang cinta sejarah tu. Habis tu, dia macam ni. So, kalau cinta tu lebih besar, okay, cinta pada Malaysia lebih besar, so tak ada ruang untuk sejarah. Tak ada ruang untuk sejarah. No. No. Okay. Kita orang cinta kat benda lain juga, cikgu. Tahu pun kau. So, sejarah pun boleh juga kan? Okay, baik. So, okay. So, kita lihat di sini ya. Okay, untuk jawapan. Okay, Iman Arisa. Okay, so, sila guna teknik ni. Semua pelajar sila guna teknik ya. Sila guna teknik first impression. Yang mana first impression tu, itulah jawapan kamu. Okay. Perebutan tahta. So, dalam latihan nanti, kalau kamu ada latihan, kalau dalam latihan nanti buat latihan, gunakan first impression dan teknik tembak. Dua ni. Memang power. Yeah. First impression. Kamu tahu tak, pelajar SPM, abang-abang kamu tu, kakak kamu tu semua, dia orang guna semua teknik yang cikgu bagi ni. First impression, okay, kemudian teknik tembak, semua dia orang guna. Ada satu lagi teknik ultimate. Okay, tu tak payahlah tu.
Itu kemudian, Dah, kalau dah. Okey, cikgu. Cikgu sendiri cakap teknik ultimate cikgu tu adalah kalau ingat muka cikgu, kita boleh menjawab soalan kan? ya betul. So, Itu betul. teknik ulti dia ingat muka cikgu lah. Okey, itu betul. Itu later, nanti cikgu ajar nanti. Itu nanti cikgu ajar. Okey. Takut nanti pemeriksa tu macam tengok kita, weh, Pal, budak ni berangan sangat ni. Tak. Itu bukan pemeriksa, itu penjaga peperiksaan. Baik, seterusnya. Bila jawab, lepas tu baca bismillah pun teknik kan? Ya, betul, teknik. Itu kan teknik tu adab, pandai. Okey, baik. So, kita pergi kepada soalan nombor 14. Soalan nombor 14 ialah, soalan nombor 13 ialah B, perebutan tahta. So, Iman, take note perkara ni, Take note perkara ni. Dan pelajar lain, take note tentang first impression ni. Baik, soalan yang ke-14 kita berikan kepada Fatihah. Silakan Fatihah. Okey, mic saya rosak. Okey, tak apa. Cikgu bacakan. Okey, apakah peranan function resident British di negeri Perak, Sungai Ujong dan Selangor dan Pahang? Okey, so apakah peranan resident British? Okey, apa jawapan kamu Fatihah? Okey, maknanya function resident British di negeri Perak, Sungai Ujong, Selangor dan Pahang, iaitu jawapannya betul, C, iaitu menasihati Sultan berkaitan pentadbiran. 14 adalah C. Baik, soalan 15. Sebelum itu cikgu nak jawab, apa beza tembak hentam dengan teknik tembak cikgu? Teknik tembak cikgu ada step by step, ada method. Kalau teknik hentam tu, macam korang selalu tembak hentam tu, kamu guna macam-macam surah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. So, itu tak memberi jawapan, Itu tidak memberi jawapan. Mana tahulah cikgu, kan kita baca doa, kita dapat ilham nak jawab soalan. Ya, okey, baik. Okey tak? Tak ada. Tak memberi jawapan. Okey, 15. Faiha, silakan Faiha untuk soalan nombor 15. Silakan. Raja berikut menunjukkan struktur pentadbiran negeri-negeri Melayu bersekutu. Ya. Suruhjaya Tinggi British, X, Presiden Negeri. Apakah X? C, Resident General. C, Resident General. Okey, so Pesuruhjaya Tinggi British, kemudian Resident General dan Resident Negeri. Baik, Faiha, betul. 15 jawapannya adalah C. Faiha, kamu belum ada buku ni lagi, Ke dah ada? Ya, ada dah. Dah ada dah. Okey, good. Baik, apakah Resident Councillor? Okey, Resident Councillor, untuk pengetahuan kamu lah, Resident Councillor sebenarnya juga nama lain bagi Resident Negeri. Cuma Resident Councillor ni wujud apabila wujudnya negeri-negeri Melayu bersekutu. Maknanya dah mula start pentadbiran negeri Melayu bersekutu di Kuala Lumpur, baru wujud Resident Councillor. So, Resident Councillor ni sebenarnya terletak di bawah. Dia sama level dengan Resident Negeri. Dia sama level. Resident General atas lagi. Itu je yang kamu perlu faham. Tak perlu pening-pening sangatlah, kau. Don't worry. Ya. Kaunselor ni dia pakar psikologi, Tak, kaunselor tu sebenarnya berkaitan dengan counselling. Maknanya memberi nasihat. Itu counselling. Itu sebenarnya perkataan. Okey. Baik. Soalan seterusnya kita serahkan kepada Emerias. Emerias ke? Bukan Captain Izul ke? Captain Izul, betul. Captain Izul 16. Betul, Captain Izul. Lepas itu barulah Takif. Saya 19. Okey. Baik Diana. Silakan Diana. Sorry Diana. Silakan Diana. Soalan 16. Mic saya rosak. Okey, tak apa, cikgu bacakan, Baik, 16. Apakah kesan pembentukan negeri-negeri Melayu Bersekutu pada tahun 1896? So, apa kesan dia? A. Kemajuan ekonomi terhalang. B. Pengurangan kemasukan imigran Cina.
C. Penamatan persidangan Raja-Raja Melayu. D. Kemerosotan kuasa pemerintah tempatan. Jawapannya apa, Diana? Ya, bagus. Dengan kesan pembentukan negeri-negeri Melayu Bersekutu, maka jawapan dia D, iaitu merosot, decreasing of power, kuasa pemerintah tempatan. Who is pemerintah tempatan tu, cikgu? Sebenarnya the local pemerintah tu is refer to sultan dan pembesar. Itu sebenarnya sultan dan pembesar. Tapi dalam soalan biasanya digunakan pemerintah tempatan. So, nombor 16 adalah D. Thank you so much untuk Diana. Okey, dan soalan seterusnya, soalan yang ke-17. Ya, silakan 17 iaitu Darwish ya, Darwish. Soalan 17, silakan. Pada peta berikut menunjukkan negeri-negeri Melayu bersekutu yang dibentuk pada Tahun 1896. Okey. Hilang dah? Mana pula dia pergi ni? Ah, ah, Uish, serius ah. Mana pergi si siapa? Darwish. saya cikgu. Mana kau pergi? Okey. Nombor 17 kan? Ya. Peta berikut menunjukkan negeri-negeri Melayu bersekutu yang dibentukkan pada tahun 1896. Apakah tujuan pembentukan tersebut? A. Ya. Menyeragamkan sistem pentadbiran. Okey. Peta berikut menunjukkan negeri-negeri Melayu bersekutu yang dibentuk pada tahun 1896. So, apakah tujuan pembentukan tersebut? Iaitu A. Menyeragamkan sistem pentadbiran. Ya, betul Darwish. Thank you so much. Maknanya untuk standardize kan, the administration. So good. 17 adalah A. Dan 18. Kita serahkan 18 kepada Azizul. Azizul. Betul Zul? Azizul? 20. Okey. Jadi So 18 ni siapa? 18 tu okey, Captain Izul. Silakan Captain Izul. Okey, silakan Captain Izul. So cikgu mic saya rosak. Kau ni macam-macam mic rosak. Okey, cikgu bacakan. Senarai berikut merujuk kepada negeri-negeri Melayu bersekutu. Okey, boleh ke ni? Bersekutu. Okey, so ada negeri Perak, negeri Selangor, negeri Sembilan Dapang. Apakah peranan sultan? What is the function of sultan di negeri-negeri tersebut? Menguruskan tanah, mengetuai adat istiadat, mengetuai pentadbiran Islam, menggubal perlembagaan negeri. Okey, so jawapannya apa? Okey, jawapannya adalah C, kata Izul, iaitu 2 dan 3. Okey, iaitu 2 dan 3 ialah mengetuai adat istiadat dan juga mengetuai pentadbiran Islam. Ya, betul. So, jawapannya adalah C, 2 dan 3. Thank you, Izul. Ingat Baik, ingat satu perkara. Apabila resident British masuk dalam satu negeri, resident British tu akan take over semua pentadbiran kecuali agama dan adat. So, agama dengan adat siapa yang manage? Agama dan adat diuruskan oleh sultan. Maknanya sultan akan jadi ketua adat istiadat dan sultan akan mengetuai hal-hal berkaitan agama Islam. So, itu. Okey. So, itu penjelasan bagi soalan nombor 18. Okey, soalan nombor 19. Silakan abang kita. Abang Takif. Silakan Abang Takif. Masih adik. Okey. Sekejap. Aduh, buku tak nampak. Rasa muda pula. Okey, silakan. Apakah tugas Majlis Mesyuarat Persekutuan yang ditubuhkan pada tahun 1909? Meluluskan undang-undang. Apa hal lembut sangat ni? Okey. Baik. Apakah tugas Majlis Mesyuarat Persekutuan?
yang ditubuhkan pada tahun 1909, adakah menasihati Raja-Raja Melayu, meluluskan undang-undang, mengawal kewangan negeri, atau melantik Residen Jeneral? Baik. Kalau anda tidak jelas tentang jawapan ini, kita lihat ya. Kalau Majlis Mesyuarat Persekutuan, menasihati Raja-Raja Melayu itu bukan tugas dia. Menasihati Raja-Raja Melayu itu adalah tugas Residen. Bukan. Baik, meluluskan undang-undang kemungkinan besar ia. Ini kita nak guna teknik tembak. Mengawal kewangan negeri. Ini persekutuan. Kalau persekutuan, mana nak kawal kewangan negeri? Ya. Tak cikgu. Ya. Dan juga melantik Residen Jeneral. Residen Jeneral akan dilantik oleh orang yang lagi British. besar, iaitu British. So, sudah tentu salah. So, jawapan yang betul adalah B. Meluluskan undang-undang. So, itu cara kita tembak. Tembak ialah buang mana-mana jawapan yang salah. Dan kemudian kita tembak jawapan yang tinggal. Itu cara dia. Okey. Baik. 20. Kita teruskan kepada pelajar seterusnya. 20 iaitu kita kepada siapa tadi? Azizul. Silakan Azizul. Apakah yang menyebabkan Raja-Raja Melayu tidak puas hati dengan pelaksanaan sistem residen? 1 dan 2. Raja hanya berkuasa dalam agama dan istiadat dan Raja dipaksa menerima nasihat residen. Oh ya, betul. Memang betul. Raja dipaksa menerima nasihat residen dan Raja hanya berkuasa dalam agama dan istiadat. Memang itu betul. So 20 adalah A. Thank you Azizul. Baik. So dan soalan ke-21. Kita teruskan soalan 21 kepada iaitu kepada Aiman Gaming. Assalamualaikum. Salam. Ya. Mengapakah pihak British menubuhkan Durbah? Otak saya kata D. Mengatasi perasaan tidak puas hati Sultan. Otak saya kata otak saya kata. Okey, baik. Iaitu menubuhkan Durbar. Iaitu mengatasi perasaan tidak puas hati Sultan. Baik. Cikgu, Ya. pada awal saya tak tahu Durbar ni apa. Durban itu sebenarnya adalah mesyuarat ataupun persidangan Raja-Raja Melayu. Raja-Raja Melayu dan juga persidangan yang dihadiri oleh residen-residen British. So bila ada Raja Melayu, ada residen British, so Raja Melayu akan meluahkan kata apa? Oh, saya sebenarnya nak mengkritik. Residen sepatutnya tak boleh buat macam ni, tak boleh buat macam ni. Maknanya apa dia buat dalam durbar? Dia meluahkan rasa tidak puas hati. Maka, Cikgu, ya, kat Durbar tu diorang komplain tak yang residen tu memaksa diorang? ya, mereka komplain. British ambil tindakan tak? British tak kata apa. You have to listen to them. You have to listen. Baik tak payah nasihat. Itulah dia. Jadi dan setiap kali durbar sebenarnya sultan-sultan ni terus komplain tau. Complain and complaining tau. Tapi we will see. Noted. Kan. Tapi adakah perubahan? Sangat sedikit perubahan yang berlaku. Jadi, memang betul 21 jawapannya adalah D. Mengatasi perasaan tidak puas hati. Dan soalan 22, soalan yang terakhir. Kita serahkan kepada siapa? Arisa Amani. Silakan Arisa. Apakah perkara utama yang dibincangkan dalam durbar kedua yang diadakan pada tahun 1903? Ya. C. Iaitu pengembalian kuasa Raja-Raja Melayu. Pengembalian kuasa Raja-Raja Melayu. So nombor 22 adalah C. Pengembalian kuasa Raja-Raja Melayu. So, thank you so much untuk jawapan-jawapan yang telah diberikan. Baik. So, sekarang kita pergi kepada soalan-soalan. Ya. 22 apa tadi? 22 apa tadi? 22C. Oh, saya jawab D. Baik. Tak apa. Betulkan balik. Baik. Tak payahlah Tekif. Bersayang-sayang pula. Kan sayang.
Sambut, Iya sambut. sayang. Amboi. Ah, Sayang, Ayo kita sayang, pulang beraya. bukan. Takib, cuba kata sayang. sayang, Sayang. sayang. Ya iya sayang. Cikgu suka, cikgu suka. Terkandung dalam pemikiran. Betul? Ya ayo sayang. Cikgu suka, cikgu suka. Okey, baik. Okey, kita nak pergi kepada soalan. Okey, kita ada masa lebih kurang 20 minit lagi. Okey, so kita pergi kepada okey. Kita pergi kepada soalan struktur bahagian terakhir tu. Kamu nampak sini ada soalan struktur. Okey, cikgu nak ajar kamu bagaimana cara untuk menjawab soalan-soalan struktur dan juga soalan esei. Baik, sebagai contoh. Okey, soalan nombor 1 ini. Baik, apakah faktor yang memberi ruang kepada British untuk campur tangan di negeri Perak? Game ni cikgu. Okey, baik. Sebelum cikgu bagi kamu, okey Salahuddin. Okey, cikgu nak bagi tahu bahawa markah yang biasanya diberi untuk soalan ini ialah 4 markah. Okey, soalan ini biasa diberi 4 markah. Okey, so sekarang Salahuddin, cuba bagi tahu apa jawapan kamu. Ya. Ni. Hmm. Okey, yang antara faktor yang memberi ruang pada Okey. British untuk campur tangan di negeri Perak. Okey. Fakta dulu. Fakta yang pertama apa? Ah, Itulah perang lupa. larut, perang larut, perang larut. Iaitu perang larut. Okey. So di antara siapa? Di antara Gihin dan Haisan. Haisan. Yes, macam tu. Baik. So, ini fakta. Ingat kalau 4 markah, okey, 2 fakta, 2 huraian. Okey, nama tempat tu larut pandai. Okey, so perang larut di antara Gihin dan Haisan. Baik, apakah huraian yang kita boleh buat? Baik, bila perang larut ni berlaku, what happened kepada perlombongan biji timah? Ya, Salahuddin. Apa? Kalau perang larut berlaku, apa yang terjadi kepada kawasan perlombongan itu? Terjejas. Ya, terjejas. Sebab apa? Okey, sebab pergaduhan kan. Jadi kalau tulis perang larut saja boleh dapat. Boleh Liao Mehao, boleh. Perang larut di antara Gihin dan Haisan. Okey, keadaan ini menyebabkan perlombongan. Maknanya kita kata kegiatan. Okey. Cikgu, Ya. perang asal pasal biji timah pula. Itulah kau. Baik, kegiatan perlombongan terjejas kerana para pelombong terdiri dari orang Cina kan? Lupa dah tu. Kan? So, kebanyakan orang-orang yang perlombongan biji timah tu adalah orang-orang Cina. Di kawasan larut. Tapi orang Cina tu dia ada 2 grup. Gihin dan Haisan. Tapi mereka sama-sama berlombong biji timah. Tetapi apabila mereka bergaduh, perlombongan biji timah berlaku tak? Tidak. Sebab semua sibuk bergaduh. Itu sebenarnya. Ini menyebabkan kegiatan perlombongan terjejas kerana perlombong terdiri dari orang Cina. Okey. Baik, itu fakta yang pertama dan huraian pertama. Cukup ke ni untuk 4 markah? Cukup ke? Belum. Belum. Kalau 4 markah, make sure 4 point. Ini baru 1 fakta, 1 huraian. Okey, so kalau 4 markah kena ada 2 fakta dan juga ada 2 huraian. Ya, ada 2 huraian. Baik, so kita nak bagi satu lagi. Okey, satu lagi fakta. Okey, fakta yang kedua. Fakta apa yang kita nak bagi? Baik, apakah perkara yang memberi ruang pada British untuk campur tangan selain daripada perang larut? Ya, okey, iaitu perebutan takhta.
Okey. Perebutan tahta Kesultanan mana? Kesultanan? Perak. Ya, Kesultanan Perak. Mention macam tu, perebutan tahta Kesultanan Perak. Baik, kemudian baru kita buat huraian. Huraian dia apa? Huraian dia kita kata bahawa kenapa berlaku ini? Perebutan tahta. Kerana kerana Tak tidak ataupun tidak menguasai cukai. tidak mematuhi sistem penggiliran. Sistem penggiliran Kesultanan Perak. Kan dia ikut giliran. Raja bendahara, raja dihilir ikut giliran. Tapi bila tidak mematuhi sistem penggiliran Kesultanan Perak, maka berlaku perebutan tahta. Baik, cukup 4 poin. Maknanya cukup 4 markah. Baik, so daripada 4 poin ini, baru kamu buat ayat jawapan. Ayat jawapan, make sure ambil daripada ayat soalan. Iaitu soalannya ialah, faktor yang memberi. Ya, macam Salahuddin bagi tahu tadi. Faktor yang memberi, ruang, kepada British, British untuk campur tangan, di negeri Perak. Ialah, baru masuk fakta pertama. Perang larut di antara Gihin dan Haisan. Titik. Jangan sambung. Jangan sambung. Kemudian huraian tu baru kamu masuk. Menyebabkan tu kan. So kamu guna penada wacana, hal ini menyebabkan kegiatan perlombongan terjejas. Kerana pelombong terdiri daripada orang Cina. Titik. Dua markah dah. Baik, untuk poin seterusnya. Amalkan yang ini. Cikgu banyak kali bagi tahu. Skip dan buat perenggan baharu ke tengah sedikit. Dan kemudian masuk penanda wacana. Selain itu, perkara yang memberi ruang kepada British, British ialah ataupun adalah perebutan tahta. Macam ni. Perebutan tahta Kesultanan Perak. Titik. Baik. Hal ini sama juga. Hal ini disebabkan tidak boleh mematuhi sistem penggiliran Kesultanan Perak. Titik. Nampak tak? So cikgu akan kecilkan sikit. Baik. So inilah cara menjawab soalan struktur ataupun esei. Supaya kamu dapat cara-cara bagaimana untuk menjawab dengan betul. So ini cara dia. Boleh dapat? Boleh dapat boleh Aiman. Dapat tak jawapan dia? Ya, dapat jawapan dia good. Nampak tak? Inilah cara bagaimana untuk kamu mendapat markah yang tinggi. Kalau 4 markah, berikan 4 fakta.
Okey, Ya. ya. Oh, kenapa kalau nak mula isi baru kena macam cikgu buat ni macam jarak. Okey, bagus soalan itu. Kenapa kena jarak cikgu ya? Maknanya kena kena macam nak mulakan ayat selain itu tu, okey kena kena ke depan sikit jarak kan? Bagus soalan itu. Baik, sebenarnya untuk pengetahuan kamu, perkara ini dilakukan kerana apa? Kerana hal ini bertujuan supaya okey, senang untuk dibaca oleh cikgu kamu. Kena ingat, cikgu kamu menanda banyak kertas. Bila menanda banyak kertas, bila dia tengok jawapan kamu tu, semuanya dalam satu perenggan. Contoh kamu buat dalam satu perenggan macam ni. Okey. Jadi, dia akan mencari mana jawapan kamu ni. Mana jawapan ni? Dia akan tercari-cari. Tapi bila kamu mudahkan dia dengan kamu buat perenggan baru, siap dengan ada perenggan baru lagi, dia senang nak cari. Biar dia mencari. Memang Saya dia nak tengok jadi bila biar dia mencari, memang boleh biar dia mencari. Tapi nanti dia susah nak bagi markah pada kamu sebab kamu telah menyusahkan dia. Faham? Cikgu, Faham, dia faham. susahkan kita boleh pula cikgu. Mana dia susahkannya? Dia susah tak bagi markah kat kita orang dah senangkan dia orang. Apa masalah engkau tak bagi makan? Bukan kau yang bayar gaji guru. Pandai. Apalah engkau ni. Baik. Tak, saya nak menolong cikgu. Dia tak cikgu. Sebenarnya. Tu PIBG tu cikgu. Alah PIBG berapa sen sangat? Alah kau ni. Mahal lah cikgu sekali. PIBG sekarang. 100 cikgu. 100 mahal. Duit raya kamu pun dah 300-400. Cikgu, duit raya saya pun tak sampai 200 cikgu. Okey, baik. So, kenapa kita perlu buat perenggan-perenggan macam tu supaya imagine kalau kamu jadi guru, kemudian dapat kertas tu. Kemudian bila cari, kamu buat dalam satu perenggan dia akan cari macam ni. 1 2 3 4. Nampak tak? Kamu telah membuat cikgu kamu geleng kepala. Kemudian dia letak kertas kamu, dia kata, budak ini. Kosong. Nampak? Dia geleng. Okey. Kalau katakan kamu buat perenggan, dia tengok macam ni je. Oh, okey, satu. Oh, okey. Okey. Nampak? Kamu telah membuat cikgu kamu mengangguk sebab jawapan kamu mudah untuk dicari. Okey. Nampak? Cikgu. So, psikologinya bila dia mengangguk, bagus budak ni. Okey cikgu. Kalau dia geleng, maknanya dia tak suka kan? Kalau dia angguk, maknanya dia suka kan? Kalau dia macam ni, cikgu. Itu Miki pandai. Ya betul Aiman. Jom, so maknanya apa? Cikgu tanya kamu. Kamu nak biarkan guru kamu geleng ke kamu nak biarkan guru kamu angguk? Cikgu saya dah geleng. Biar dia jadi cikgu. Biar dia angguk. Biar dia jadi. Tak adanya cikgu kamu. Tak ada. Cikgu kamu tak buat macam tu. Tak ada. Okay. So dia akan memudahkan kamu. Dia nak cari, okey bagus budak ni kan. Keingat cikgu kau ada masa nak tengok Miki Ghazali tu. Tak ada. Okey. Baik. Cikgu. Kalau cikgu tu nak tepuk tangan kan. Dia tengok kita punya jawapan, tepuk tangan. Wah, boleh ni, boleh. Okey, kan. Boleh. Tak ada. Okey, baik. So, untuk semua pelajar, take note Okey, kat sini, kita ada soalan 2, 3, 4 dan 5. Okey. Boleh tak dekat buku tu kamu tuliskan markah dia? Okey, untuk soalan nombor 2, boleh tulis kat bawah tu markah dia 4 markah. Okey, 4 markah. Okey. Baik, kemudian soalan yang ketiga, peranan residen di negeri-negeri Melayu Bersekutu tu. Okey, juga ini adalah 4 markah. Okey. Boleh tuliskan okey, soalan nombor 2 4 markah, soalan nombor 3 4 markah. Dan soalan yang keempat, iaitu kelemahan sistem residen ini, so ianya adalah 6 markah.
Dia adalah 6 markah. Cikgu, Ya. pada awal saya nak buat tapi tak tahu berapa markah. So saya tak buat sebab tak tahu markah dia berapa. Tu. Sekarang cikgu bagi. Okey. Okey. Dan soalan kelima, pada pendapat anda apakah kesan perluasan kuasa British ke atas negeri-negeri Melayu? Baik, ini kesan dia kita berikan 6 markah juga. Baik, kenapa cikgu minta kamu letakkan markah-markah ini? Maknanya soalan 2, 4 markah, soalan 3, 4 markah, soalan 4, 6 markah, soalan 5, 6 markah. So, 4, 4, 6, 6. Baik, kenapa? Sebab cikgu nak kamu buat dulu, okey, jawapannya, okey, dan kemudian snapkan gambar, okey, jawapan kamu dan kemudian hantar kepada WhatsApp cikgu. Semua. Bila cikgu? Ya. Okey. Bila? Kalau tak hantar cikgu. Soalan berapa? Soalan 2, 3, 4 dan 5. Allah. Allah Akbar cikgu. Ya. Boleh kata boleh? Okey, 2, 3, 4 dan 5. Dan siapa yang menghantar jawapan akan diberikan hadiah misteri. Cikgu kalau saya type boleh tak cikgu? Type boleh. Type boleh. Boleh Ya. kertas lain boleh? Tak? Boleh. Guna kertas lain pun boleh. Last hantar bila cikgu? Last hantar sebelum kelas seterusnya. Maknanya Kalau saya 1 week cikgu bagi. Kalau saya lupa cikgu. Kalau lupa, tahun depan please. Tahun depan dia macam ni. Siapa yang hantar, cikgu akan tulis nama dia. Kemudian cikgu cakap apa? Okey, yang tak ada nama ni boleh hantar je. Nasib korang lah bila mak bapak korang tengok. Nama ni Takif tak ada. Takif, mana nama kau ni? Kau tak hantar homework. Ada saya hantar kat DM cikgu tapi So, cikgu tak baca DM saya. Okay, so Antara 2, 3, antara 2, 3, 4, 5 boleh tak ada 4 fakta, tak ada huraian? 4 fakta tak ada huraian. Okey, boleh, tak ada masalah. Yang penting Macam tak hantar. lengkap lah. Tapi tak lengkap lah. Macam tak best lah. Tapi still dapat 4 markah juga kan? PM tepi ke dalam grup cikgu? PM tepi pun boleh, Faiha. Tapi jangan PM bawah, jangan PM atas. PM tepi boleh. Kalau saya PM tengah boleh cikgu? PM tengah nanti belanggar pandai. Baik. Baik, seterusnya. Ya, Aiman. Kalau PM atas tu macam mana lah? PM atas tu macam mana? Dia pergi hantar apa night flight. Tu masalah. Astaga. Waduh. Okay, Kenapa baik. saya angkat phone saya kat atas? PM atas. Okay lah guys. That's all for today. Ingat kamu punya assignment. Ingat kamu punya homework. Okay. Dan cikgu harap kamu semua terus berusaha. Jangan risau. Buat je. Salah ke betul tu nombor 2. Yang penting buat, hantar. Tu je. Yang penting buat dan hantar. Cikgu, boleh bagi hint tak apa hadiah misteri tu? Hadiah misterinya? Mana boleh bagi hint. Tapi biasanya sesuatu yang akan mengenyangkan lah. Saya tahu. Macam apa yang saya pernah tengok my past experience bila cikgu bagi homework, lepas tu kita orang hantar, cikgu akan bagi kita orang virtual kiss. Virtual? Virtual apa tadi? Bukan virtual kiss, virtual hug. Virtual bukan. Biasa cikgu akan berikan makanan lah, macam set food panda ke, macam tu lah. Lepas tak ada apa cikgu? Batch lain ada, engkau yang tak ada. Sebab tahun lepas kau kan buaya. So kita memang avoid buaya-buaya ni semua kan. Astaghfirullahaladzim.